Saya berada di arah selatan Masjid Nabawi, iaitu di kawasan depan sebelah kanan Masjid Nabawi, dan di belakang saya kelihatan satu buah masjid yang ikonik dan penting dalam sejarah sirah di sini, iaitu Masjid Al-Ghamamah. Dalam modul The Nomad Schooling Udemy Sirah Base School 2.0, anak-anak akan belajar tentang Masjid Ghamamah. Kenapa dinamakan Masjid Ghamamah dan kenapa ada sebuah masjid di sini yang berada berdekatan dengan Masjid Nabawi di sana. Bagaimana boleh ada dua masjid dalam satu kawasan? Jadi inilah yang akan dipelajari oleh anak-anak nanti dengan melihat geografi dan memahami bagaimana perjalanan sirah berlaku, termasuk melihat lokasi-lokasi daripada pengembaraan World Schooling Cikgu Yakzan, guru pengembara demi sirah Abdul Ghamad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.